Kat mana lagi nak jumpa shawarma yang harga dia RM5 je dah terlajak murah ni. Mana orang-orang muar yang craving sangat nak makan shawarma hujung-hujung bulan ni nak cari harga yang mesra poket B40 kan. Korang datang je dekat sini. Kalau korang yang first time rasa shawarma Abang Yarob ni, makan sekali mesti jatuh cinta tau. Saiz shawarma dia pun besar tau. Korang makan satu macam ni pun dah cukup kenyang dah. Selain daripada shawarma, dekat sini dia ada nasi Arab iaitu nasi mendi ayam. Kalau korang nak makan tengah hari dekat sini pun boleh juga. Kalau dah singgah dekat shawarma Abang Yarob ni, korang wajib try dia punya kunafa. Ramai betul kan peminat kunafa Abang Yarob ni. Rasa dia memang luar biasa. Untuk kunafa ni dia ada 2 flavor iaitu original dan juga Nutella. Korang tengok tu coklat Nutella dia melimpah tau. Dia letak macam ni harga RM13 je. Murah kan? Dengan sekali suap je confirm mesti korang akan repeat lagi makan kunafa dekat sini. Dan yang terbaru sekarang ni ada nachos ayam dan juga daging berharga RM15. Portion dia bagi ni banyak sangat. Bolehlah share dengan kawan-kawan sekali. So kalau korang ada dekat area Muar tu, jangan lupa tahu singgah dekat gerai shawarma Abang Yarob ni. Waktu operasi dari jam 12 tengah hari hingga 9 malam. Okay, bye. Assalamualaikum.